Assalamualaikum. So hari ni Cik Ju komplain pagar dah koyak sebab karat kan, hujan-hujan. So dia punya engsel dah koyak. Jadi kita buat kerja sikit lah pagi ni. Sekarang pukul 8 sempat sejak ni. Alright, jom kita jadi tukang welding. Okay, so pada siapa-siapa yang nak beli mesin kimpal, mesin welding untuk home use ni kan, jangan nak welding sikit-sikit pagar ke grill ke kan. So aku beli benda ni dekat Lazada masa 11 tu. Harga dia dalam 300 lebih tak silap tu, tapi masa 11 dia jadi dalam 200 something. Okay, inverter ni, welding inverter, product of Malaysia, brand apa aku pun tak tahu. Produk keluaran Malaysia, MMA 200 model dia. Okay, rupa dia macam ni lah. Dia ada tali galas ni. So kau boleh masukkan kabel welding kat sini. Dia pakai plug biasa je kat belakang. Simple je. Adjust power sikit, adjust api dia kan. Begitu je lah. So bersama-sama dengan dia adalah dia bagi tukul berus tak guna ni. Tukul ni memang tak berapa guna sangat, so aku beli tukul lain dekat kedai hardware ni, tukul welding betul. Dulu masa aku belajar aku belajar vocational, aku belajar kimpalan fabrikasi logam, sekolah vocational Kuantan, KFL nama kelas aku. So aku belajar welding, tapi kau jangan tengoklah welding aku sekarang ni buruk nak mampus. Kalau cikgu aku tengok menangis dia. Janji pagar tu ikat, janji pagar tu cantum. So mesin welding tadi dia bagi berus ni boleh lah, berus ni boleh pakai. Tukul dia tak boleh pakai, aku beli ni, aku baru. Okay. Lepas tu yang tak disertakan sekali ialah rod ni. So rod ni kalau untuk standard kegunaan rumah ni, kau boleh rod size 26 ni lah. Rod size 26 ni boleh lah beli simpan kat rumah. Okay. Ini glove aku beli asing. Glove asing. Benda ni dia bagi sendiri, dia bagi juga. Benda cermin ni, benda ni penting untuk orang buat welding. Nampak aku punya ada pecah kan, jatuh, kucing buat. Itulah. So apa kau nak buat ialah
kau pasang satu end of the clipper ni dekat metal base kau punya project tu, clip dia. Dan lagi satu kau pasang rod dekat dia macam ni kan. Pasal aku suka bengkokkan sikit sebab aku tak suka dia terjulur-julur macam ni. Aku bengkokkan sikit, budak-budak ni semua bengkokkan sikit ni supaya dia orang senang nak ketuk tu kan. Jadi kita kepit dia kat sini, kepit je kan, kepit lah ikut angle mana kau suka, kau suka 90 kau suka 45. Lepas tu kau touch sikit dekat mana-mana projek kau tu. Bila dia dah ada full current kan, touch dah, dia dah ada spark, okay, boleh pegang benda ni dan macam tu cara dia. Kau tengok kan, kau dah nak kena ke projek ni tu ke, dia jadi lah.